Okay, hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's good, guys? Alright, so Bumpy nak terangkan dekat korang apa benda tau. Bumpy nak terangkan dekat korang Zero to Hero chapter 8, okay? Zero to Hero chapter 8, which is trend line. Alright, trend line. Okay, so kalau untuk trend line ni macam mana, Bumpy? Alright, so trend line ni kita klasifikasikan dia sebagai apa? Sebagai menghubungkan garis-garis. Yes, menghubungkan garis-garis, gang. Garis-garis macam mana tu, Bumpin? Alright, Bumpin akan terangkan untuk trend line ni. Trend line ni dia digunakan pada dua trend sahaja, which is trend apa? Uptrend dan juga downtrend. Alright, kalau uptrend ni kita hubungkan bucu bawah. Okay, kalau downtrend kita hubungkan bucu atas. Okay, ngam, korang dah nampak? Hubungkan bucu bawah dengan hubungkan bucu atas. Alright, so kalau untuk uptrend, Babi terangkan untuk uptrend, okay, untuk uptrend contohnya price melakukan uptrend, gang. Okay, price melakukan uptrend. So kita hubungkan bucu bawah. So bucu bawah which is ni. So apa yang perlu kita buat? Kita sambungkan je, gang. So yang panjang ni, inilah kita panggil dia sebagai trend line. Dia menghubungkan bucu-bucu bawah. Untuk uptrend tau, untuk uptrend. Okay, so kalau untuk downtrend pula, okay, untuk downtrend contohnya price melakukan penurunan, gang. Price melakukan penurunan. So downtrend macam kita tahu dia akan hubungkan bucu atas. So mana bucu atas? Ni bucu atas. So macam mana, gang? Kita akan sambungkan je. So ni yang garis panjang ni kita panggil dia sebagai trend line. Alright, kita panggil dia sebagai trend line. Tak ada apa-apa, kita panggil dia hanyalah sebagai trend line. Okay, so ni adalah contoh-contohnya, gang. Untuk downtrend adalah seperti ini. Okay, so kita akan move dalam chart nanti. Okay, kita akan move dalam chart nanti. Alright, so Bapi nak terangkan juga trend line ni. Okay, kejap. Okay, so valid untuk trend line ni, valid. Okay, valid trend line ada berapa touch? Okay, ada 3 touch, gang. Okay, ada 3 touch. Kalau ada 3 touch dia valid. Okay, kalau ada 3 touch dia valid. So Bapak akan terangkan. Kita akan masuk ke dalam chart. Okay, alright, let's go. Okay, gang, so kita masuk ke dalam chart. Alright, so Bapak akan terangkan untuk uptrend dan juga downtrend. Okay, untuk uptrend dan juga downtrend. Alright, so Bapak nak terangkan dulu apa itu untuk downtrend dan juga uptrend. Alright, let's go. Bapak akan try cari untuk korang. Allah, banyak pula, gang. Kejap. Uptrend dan juga downtrend. Santai jap. Okay, contohnya seperti ini, gang. Alright, kalau untuk downtrend, okay, untuk downtrend, kalau korang nampak dekat sini, okay, sini. Nampak tak yang Bampin tanda tu?
Right, korang nampak So, apa yang perlu kita buat? Kita just tarik je kan. Kita tarik trendline ni. Okay, kita tarik trendline ni. So, kalau dekat trendline ni kita dah nampak kan. Kita dah nampak. Okay, kita dah nampak apa kat sini. Okay, kita dah nampak apa kat sini. 1 touch, 2 touch dan juga 3 touch kan. Dia ada 3 touch dekat situ. Kalau korang nampak, dia ada 3 touch. So, kalau macam ni, kita panggil downtrend yang valid. Downtrend yang valid. Downtrend trendline lah. Downtrend trendline. Downtrend trendline yang valid. Okay. So, ni adalah contoh-contohnya untuk downtrend. Alright. So, kita move lagi kepada apa? Kita move lagi kepada uptrend pula. So, kalau uptrend contohnya seperti ini. Sekejap. Okay. Ini Bapin delete dulu. Alright. So, korang nampak dekat sini. Kalau korang nampak dekat sini, ni ada 1 touch, 2 touch dan juga 3 touch. Ni adalah kita panggil sebagai apa? Kita panggil dia sebagai uptrend, trendline yang valid. Okay. Dia valid gang. Sebab apa? Sebab ada 3 touch. Dia ada 3 touch dekat situ. Okay, so korang dah clear and nampak macam mana trendline untuk uptrend dan juga downtrend. Dan kalau valid, dia akan ada 3 touch, 3T. 3 touch valid. Alright. Okay, so Bapin akan terangkan lagi macam mana untuk korang nak entry. Alright, let's go. Alright, okay. So, untuk sekejap. Okay, so untuk macam mana nak entry. Tapi terangkan terus macam mana korang nak entry. Okay, macam mana korang nak entry. Alright. Macam mana korang nak entry. Okay. So, macam mana korang nak entry untuk ni. Okay, Bapin terangkan terus Alright. Korang boleh Bapin tulis dulu. Allah, jap. Lari pula. Macam mana nak entry. Okay, macam mana nak entry. Okay. Korang boleh entry. Ada 2 cara. Okay, ada 2 cara. Which is apa? Rejection dan juga breakout. Okay, so untuk rejection ni macam mana Bapin? Alright, so Bapin terangkan untuk rejection. Okay, contohnya kita berada pada downtrend. Okay, downtrend. Okay, downtrend. So rejection ni pada Allah, sekejap. Okay, rejection ni pada touch ke berapa? Ke-4 and so on. Ke-4 and so on. So contohnya macam ni kan. Right, price melakukan downtrend. Okay, price melakukan downtrend. Okay, so korang nampak price melakukan downtrend. Okay. And then korang akan tarik trend line. Okay, korang akan tarik trend line. So, kita dah tahu valid untuk trend line adalah 3 touch. Which is, alright, 1 touch, 2 touch, 3 touch. Okay, ni adalah trend line yang valid. Ni adalah trend line yang valid. So, dekat mana kita nak entry adalah macam Babi cakap, touch ke-4. So, dekat sini korang boleh entry, sell. Okay, korang entry sell. Entry apa? Entry sell. Alright. Dekat sini pun korang entry sell. Korang boleh sell pada rejection tu. Okay. So ni adalah contoh-contohnya gang. Contoh-contohnya. Dekat sini korang boleh.
Bampin tunjukkan salah satu je lah, macam mana korang nak entry untuk rejection and macam mana korang nak entry untuk breakout. Okay, untuk salah satu sahaja. Okay, so kalau untuk downtrend, korang akan entry sell pada rejection. Okay, korang entry sell pada rejection. Kalau untuk downtrend. Okay, kalau untuk uptrend, uptrend macam Bampin akan terangkan, korang buy pada rejection. Okay, pada rejection. So buy pada rejection ni macam mana? Okay, so kalau korang nampak dekat sini, price melakukan uptrend. Okay, price melakukan uptrend. So korang akan tarik trend line. So ni 1 touch, 2 touch, 3 touch. So dia adalah trend line yang valid. So korang buy pada rejection. Okay, yang keempat, yang kelima. Alright, so dekat sini korang boleh buy pada rejection. Dua ni, which is yang keempat dan juga yang kelima. Korang akan buy, okay, pada rejection. So dah clear up macam mana korang nak entry untuk sell pada rejection, buy pada rejection, untuk trend, uptrend dan juga downtrend. So kita akan move ke dalam chart. Okay, let's go. Kita akan move dalam chart. Alright, so kita move ke dalam chart. Okay, kita move ke dalam chart. Alright, so untuk rejection, entry pada rejection. Okay, Bampin akan terangkan yang tu dulu. Okay, kalau yang ni kita tak boleh ambil, kita akan ambil entry pada rejection. Sekejap Bampin try cari dekat mana. Contohnya adalah seperti, sekejap Bampin buka time frame lagi kecil. Try buka M15. Sekejap Bampin try tengok dulu. Okay, so contohnya seperti ini. Okay, seperti ini. Alright, macam ni. Okay, so kalau korang nampak dekat sini, dia ada berapa touch? 1 touch, 2 touch, 3, 4, 5, 6. Ada 6 geng. So kalau korang nampak dekat sini, dia dah melakukan valid trend line. Okay, valid. Sebab apa? Sebab dia ada 3 touch. Ada 3 touch. Alright, so korang buy dekat point yang mana? Korang buy pada point sini. Yang 3 ni korang akan buy pada rejection. Korang buy pada rejection. So korang dah nampak dekat situ. Ni yang keempat, yang kelima, yang keenam. Korang buy pada rejection. It means trend line ni adalah trend line yang kuat. Strong trend line. Sebab dia tak berjaya untuk melepasi. So korang buy pada rejection untuk uptrend. Okay, untuk uptrend. Okay, untuk uptrend. Kalau untuk downtrend korang sell. Macam Bampin cakap lah. Alright, so korang dah clear macam mana korang nak entry. Okay, Bampin akan terangkan pula macam mana korang nak entry pada breakout. Okay, let's go gang. Okay gang, so Bampin akan terangkan macam mana korang nak entry pada breakout. Macam mana nak entry pada breakout. Okay, macam mana nak entry pada breakout? Macam mana Bampin? Okay, so macam mana korang nak entry pada breakout ni adalah syarat dia body berjaya melepasi
Body berjaya melepasi trend line. Body berjaya close. Okay, close. Right, dia berjaya close melepasi trend line. Contohnya macam mana, gang? Okay. Contohnya price melakukan downtrend. Okay, downtrend. Contoh price melakukan downtrend and then kita tarik trend line. Okay. So, kalau korang nampak dekat sini, price naik ke atas dan dia close macam mana, gang? Dia close macam ni, gang. Dia close body, gang. Body melepasi trend line. Okay. Kalau body melepasi trend line, kita kirakan dia sebagai breakout. Okay, breakout. Body yang lepas, bukan shadow. Alright, so korang dah nampak. Korang dah nampak dekat sini macam mana how it works. Okay. Babi terangkan pula. Sekejap. Babi terangkan pula macam mana korang nak. Kejap dia. Okay. Kalau once. Kalau korang nampak. Once dia breakout ke atas. Okay. Apa yang perlu korang buat? Korang dah ingat kan kita punya formula, which is breakout, pullback, entry. Dekat main formula korang boleh check pada chapter berapa Babi tak ingat dah. Korang try tengok. Ada breakout, pullback, entry. So dia dah melakukan breakout. Okay, dia dah melakukan breakout. Alright, breakout dah settle. Dia melakukan pullback. Okay, dia melakukan pullback. Sinilah korang akan entry. Okay, tadi kalau untuk downtrend korang akan sell pada rejection. Okay, once dia breakout ke atas, korang tunggu dia pull back. Okay, dia pull back ke arah apa? Dia pull back ke arah trend line. Okay, barulah korang akan masuk position apa? Position buy. Dekat sini. Okay, korang sell. Sell pada rejection. Okay, sell rejection. And korang buy pada apa? Korang buy pada pullback. Pullback breakout. Korang dah nampak kat situ macam mana. So inilah cara-caranya. Babi terangkan dalam chart. Okay, alright, let's go, gang. Okay, gang, so kita berada dalam chart. Kita akan cari contoh untuk entry breakout trend line. Okay, so Bampin akan cari pada uptrend. Pada uptrend. Okay, so kalau contohnya seperti ini. Kalau korang nampak dekat sini. Okay, korang nampak dekat sini. Okay, korang nampak dekat sini. Price melakukan apa tu? Okay, price melakukan. Korang nampak tak price melakukan apa? Dekat sini kalau korang nampak, ni adalah 1 touch, 2 touch, 3 touch. Ni adalah trend line yang valid. So kalau valid, korang tunggu apa? Nampak tak? Body. Okay, korang nampak dekat sini. Body dia telah breakout ni. Nampak tak? Body dia telah breakout. So apa yang perlu korang buat? Which is korang akan tunggu sahaja. Okay, korang akan tunggu sahaja. Okay, dia dah breakout. Tunggu dia pull back. Sinilah korang akan entry. Entry apa? Entry sell. Sell pada breakout uptrend. Okay, macam ni je senang. Okay, breakout uptrend. Sell. Breakout downtrend. Korang buat apa? Korang buy. Korang kena ingat macam tu. Sell pada apa? Sell pada pullback. PB PB pullback. Yang ni pada pullback juga. So korang dah nampak dah dekat situ macam mana untuk kita cari how to define it. Korang dah nampak. Syarat dia body kena close. Body kena close. Tu adalah cara-caranya. Okay, so korang dah faham every single thing pasal trend line. Okay, korang dah faham every single thing pasal trend line. So thank you
Thank you. Thank you untuk korang yang mana tunggu lagi chapter 8 daripada Bumpy ni. Bumpy minta maaf, Bumpy buat video baru untuk korang tau. Sebab video lama tak boleh nak post out. Okay. So, korang stay tune for the next, okay? Bumpy harap korang semua boleh catch up and semoga maju jaya dalam trading and so on, okay? Bumpy berundur diri dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, guys.